Baru dikira kalau dikira tadi maknanya lu berani. La kodron buai lah. La kodron buai le. Bak tinggal itu macam mak cekak mak gaji ke. Mendarah gaji ke. Gua rumah sana di tali darah yang nampak gaji la kodron kalau dikira kepada tak. Kalau dikira kepada tak aja. Rai mak tak aja belako. Rai tak aja belako. Berdepu nak betul. Pakai nak betul mulut. Pakai nak betul mulut. Kadang malah tu. Orang yang tak ada mak, di malah kau tu benar. Tak ada semayang. Budak tu lagi uzun mak. Malah kau. Lebih dah kan. Anak lagi di malah kau. Tupi lagi menan. Hajak yang ada. Maupun jak kena sampai rumah. Baru mau tidak, baru mau tetangga, dua dan empat tu. Kenyang ni ada yang pegang kau jangan betul. Tapi kalau ini yang pegang, berinya nanya. Kalau yang punya di beragam nanya, dua terkait dari rumah, kedua orang, dua masalah, jauh pun jauh dari kaya orang kan. Dia ini kedua mau tempat, gemuk. Ya, contoh mak lu berasa apa? Lebih-lebih maklumnya dunia dah canggih mak. Ayah, 2018-nya dunia dah canggih ya. Mak, kaji upat lewat sosmed. Itu pun ayah sosmed. Itu pun mak sosmed. Sosial media. Kaji upat lewat sosial media. Reka mak. Reka ya. Lewat best. Lewat kaji bohong. Kaji muka dan kahaya maklumnya. Pakai doang tu, doang pakai Facebook sih. Doang pakai Facebook sih. Makanya katakan macam tulis satu dia ada raga. Kan anda baca. Ya, foto sih di Facebook, boleh foto lama dibuang saya. Contoh lain. Kau tidak ada contoh kah? Yang pernah ada bekas kenyang mak masalah mupat saya mak. Kamu mupat mak lewat media sosial berpun dengan saya. Supaya mak lalu orang juga jempol kenyang ya. Kenyang mak. Menyebab anak gadis jamun anak pun ada. Anak terang. Anak gadis warga 18 ya. Kenyang kah? Ni saya tapi status di Facebook. Tapi foto bagus buat demi budak awak dengan jempol. Sidro mak mantau orang lek mak. Ayah, kakak lu dia nak berah mak doa dan betul mak ada doa. Dak singa gara-gara ada doa sama merah, doa sama neraka. Sidro mak mantau awak tegal lek mak demi itu satu seronda. Nan sabar. Nan betul ni tak pintu neraka. Mam yang lain berbeda mak. Ayah, nak ada dekat nang dengan waktu itu mereka. Nak ada dekat mesti nak ada pakai zaman tahun itu. Mana kan? Yang bayar pakai zaman tahun nang kita yang waktu itu juga. Pakai mak. Pakai ya. Hana cara ya. Makaji. Anu nyo jaga bukan. Segala manu nyo Jil dah betul, dijaga juga. Sebab ada yang ayah tu bagi dia je. Jangan pun ada ni. Yang kedua ada ni. Yang kedua ada betul dong. Jumpai. Nak bayar nak pegang malam yang macam tu. Bayar. Dia dengar mak macam tu. Ada hal yang dia dengar macam tu. Yang pun ada betul. Ada betul lagi ada betul. Cuba ada betul. Menang dari baik itu dia. Kalau kenal ni kan, anak pakai dia kan, menang itu dari rumah, anak nanti orang, jual malam kaya puan arabo, jual malam kaya puan tengeng arabo, jual malam kaya puan motor arabo, katanya orang tengah ya, hanya kalau motor, kalau nak pokok malam, katanya ada kalau pokok malam, ya sahaja pokok malam, ikan pokok malam kamu anak mak ada kan, karena dia lelaki. Ada kan? Kaya mak, menjaga belah dengan kerana kata lele dia, nganta yuda lah kalau bahana pernah ada tu. Ya contoh ada pun,
Anu budi. Yang kedua, anu batenu. Anu batenu pe. Gimana anu batenu pe? Anu khususnya orang sih nak kalan mak batenu pe. Makan teh makan awak batenu pe. Batenu yang pe halanya ana. Hei, dah bukan apa lagi orang ini. Yang pe halanya ana. Tenang. Ulang ya. Kiban mak mai. Makan teh makan ukuk ya. Makan teh makan awak ya mak. Menaji nak dero ni. Dan ada bunga. Ibu dia kau perlu mengalah roy. Harga anak ibadatan. Ada pada pagi aku je kupi dah bergerak jam bayar. Mereka kadang kadang dia dia. Jam bayar. Ya. Tak payah marbe. Kepala. Koridor koridor utama nak dirko. Awak mak ya lagi. Awak mak lagi. Yang kemudian anda yang khususnya orang sih. Kemudian anda batenu. Anda batenu pe. Yang kelima anda ni. Anda dengar. Di antaranya yang mak anda dengar yang paling ke. Kelima. Kelima ya. Contoh berbekas 4 lari. Lah no mak dan no ya. Anda bat dengar tu. Anda bat dengar. Enggak bahan mak jaga. Lah no ijau yang nasa jaga. Ijau yang nasa jaga. Menasih anu budaya mak. Tahu iwa anu tu rumah kata boleh budaya. Nyak pada pau ino hadalam. Pada apa dia pokor Allah malam dah. Ya, tepau kalau sedangkan lampu rumah tu kan ada yang betul tepau apa. Kan mak kata mai yang budaya mak. Tengah anu jan handi tujud. Hai tujud mak pengen budaya. Asal anu semua mak. Asal anu cara semua gara-gara orang je. Waktu orang makan, ada orang makan cucu mak. Ayah, dia kebiasaan. Anak dia pernah singgungan. 5 ayah. Asal mak pakai baju baru, ayah pakai baju baru, anak tu minta ubat. Mak anak punya, dia kata apa? Anak punya orang pakai, dia jarum kakak anak pergi. Kaya, dia jarum kakak anak tu dia doktor lah. Doktor dia anak dia ni. Kaya, kerja mana boleh? Tak apa. Tak. Nah dia, berarti anaknya kaya ada buah jarum. Terus yang main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak ya? Ayah. Kalau kau jarum sakit, kadang dia dah jauh deh. Tadi tu ada bunuh. Gara-gara dah yo. Alian lama, anak tu baik siapa ya kan selain orang dah tapi anak tu orang dah. Kau mana lah? Saya kebiasaan tapi ada di rumah mak. Mau. Tak. Banyak ada cara mak. Ini cara ambil ada cara kaya. Tak. Ada orang macam umur. Apa dah mana tu? Kayaknya. Baik kaya ada ni cara mau. Ya ada tu. Di balik ada, tidak ada ya. Di balik mau ya. Gimana bukan? Gimana buka mak? Tadi ada dia dipanggil. Gimana mau mak? Gimana buka? Gimana buka mak mau? Mau ucap. Punya kadang mak ucap begini. Berarti mak mau lagi orang. Tak begini. Kalau sudah mau. Maka mak anak terus dari ubud pun tadi di agama sampai raya anak guna dalam agama. Anaknya mak tak disia-siakan mak ayah. Anaknya adalah amanah dari Allah Taala. Ni apabila lain tanya mak dari tu tak jaga anaknya tetap tak jaga droid. Ni apabila mak dan ayah bikin sembahyang anaknya anak ayah juga sembahyang.